Alright, bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara, 1, 2, 3, testing, 1, 2, 3. Alright guys, hai, Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Alright, anda bersama dengan saya, slot live bersama dengan iFikir English. Dan slot ni kami namakan sebagai programmer. Dan hari ni anda bersama dengan saya, Mr. Azhar, selaku instruktor anda untuk pagi ni. So, apa khabar semua? Sihat ke tak sihat? Jadi sebelum kita mulakan, saya nak anda bantu saya sedikit. Kita dapat dengar suara saya jelas ke tidak? Nampak paparan kita jelas ataupun tidak? Dan kalau kata semuanya jelas, cuba komen sikit. Jelas, sir? Right? Okay, kalau kata dekat sini anda mungkin tengah cari kelas bahasa Inggeris, anda ada keperluan untuk improve bahasa Inggeris sebabkan keperluan kerjaya anda. Contoh, dekat office anda kena guna bahasa Inggeris masa buat presentation depan anda punya clients ke, ataupun anda kena buat presentation depan anda punya bosses ke. Okay, ataupun anda perlu untuk communicate dengan klien anda. Dan most of them, mereka bercakap menggunakan bahasa Inggeris. Tapi anda bukan tak boleh nak communicate langsung. Anda faham apa orang cakap. Nak balas balik itu susah. Siapa dekat sini yang mungkin mencari kelas bahasa Inggeris untuk nak improve penggunaan bahasa Inggeris dia dekat tempat kerja. So, anda boleh bersama dengan kami di iFikir English ni. Alright. So, welcome to the session. Okay, ada yang kata jelas. Jelas. Amazing. Mantap. Good. Right. Okay, jadi hari ni saya akan bantu anda macam mana kita nak buat ayat English untuk perkara yang dah lepas. Contoh kita nak bagi tahu, contoh ke mana kita pergi semalam. Saya pergi ke KLCC semalam. Saya tak pergi ke Mid Valley. So, macam mana kita nak buat ayat tu? So, itu yang kita akan bantu anda pada hari ni, ke pagi hari Jumaat ni. Okay, di kayu. Asam Rong. Okay, di kayu. Saya ingat anda sebab nama anda unik betul. Di kayu Asam Rong. Salam Sir Azhar dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, siapa yang tengah tengok sekarang ni? Okay, anda stay sebentar sebab pagi ni kami nak bantu anda macam mana untuk kita bina ayat English tentang perkara yang dah lepas. Kita nak cakap contoh macam semalam. Semalam saya pakai baju warna hitam. Saya tak pakai baju warna putih. So macam mana kita nak buat ayat tu? Nampak macam simple kan? Banyak orang kata, okay, ayat tu memang simple. Ya, saya tak nafikan. Memang sangat simple. Tapi sometimes kita tak tahu structure yang betul ataupun kita tak pasti structure yang betul. Dan itu yang buatkan ramai orang rasa tak yakin nak speaking. Right? Okay, jadi saya nak mulakan dulu dengan 1-2 isu. Jom, saya tunjukkan saya punya slide atas kepala saya. Nampak tak Okay, so dekat atas kepala saya ni, okay, ni adalah isu yang sering berlaku di kalangan ramai orang yang bekerja, orang dewasa yang bekerja. Apa isu dia? Okay, tengok dekat atas kepala saya ni. Tak tahu cara nak praktis yang beri impact. So maksudnya dekat sini banyak orang tahu, nak mahir memang kena praktis. Nak mahir memang kena praktis. Kalau tak praktis, takkan mahir. So itu matematik dia lah. Okay? Siapa yang tak praktis, takkan mahir. Cuma, orang dewasa ni sometimes dia bukan tak nak praktis. Cuma dia mungkin tak tahu praktis tu nak kena buat macam mana. Apa yang perlu dibuat masa praktis tu. Sebab kami dah bercakap dengan ribuan pelajar-pelajar kami sebelum-sebelum ni. Okay? Prospek-prospek kami sebelum-sebelum ni. Ramai yang kata, sir, saya nak sangat praktis, sir. Cuma itulah saya tak sure. Praktis ni nak kena buat apa. Siapa dekat sini yang mungkin ada isu yang sama? Dia nak praktis tapi dia tak tahu praktis tu nak kena buat macam mana. Nak kena beli buku, jawab soalan dalam buku ke? Okay? Nak cari partner, nak kena speaking hari-hari ke? Nak kena spend berapa lama? Setengah jam cukup ke? Ke sejam? Ke sampai 15 jam sehari? So anda tak pasti apa cara dia. Ataupun mungkin ada yang dah pernah cuba. Cuba jaya. Macam-macam teknik sendiri anda cuba. Mungkin ada yang kata pernah tengok English movies tutup subtitle. Pernah kata, sir, saya cari kawan saya, sir. Kita dua-dua speaking setiap hari, sir. Ada yang kata pernah beli buku latihan sampai 5-6 buah buku. Balik rumah buat 1 hari sampai 10 muka surat. Tapi tetap tak bagi impact. Tetap tak nampak kesan. Tetap rasa susah juga nak speaking. Siapa yang mungkin ada isu macam ni, okay, hari ni kami akan tunjuk kepada anda. Macam mana cara praktis. Siapa nak tahu macam mana cara praktis? Okay? Cara praktis yang kami nak tunjuk kepada anda kejap lagi, anda hanya perlu praktis minimum 15 minit sehari. Berapa minit? 15 minit sehari dan anda boleh improve. Macam mana tu? Okay, hari ni saya akan tunjukkan kepada anda. So make sure anda stay tak lama pun. InsyaAllah sesi live kita ambil masa lebih kurang 45 minit macam tu. So kalau kata anda stay, saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita nak bina struktur ayat untuk perkara yang dah lepas dan macam mana cara praktis dia. Okay, so saya akan tunjukkan macam mana kita akan buat 15 minit. Kita panggil powerful 15 minutes. Anda praktis 15 minit sehari gunakan kaedah ni dan insyaAllah anda akan nampak significant improvement pada topik yang anda belajar pada masa tu. Anda akan nampak, anda akan ada improvement untuk topik tu. Satu hari 15 minit, besok 15 minit, lusa 15 minit, tak lama pun. Tapi anda akan nampak improvement yang sangat-sangat ketara. Okay? Okay, good. So, Ami Syafi'i, okay? Banyak yang baru join. Hai. Okay, siapa kat sini? Visible Gold. Okay? Hai.
Selamat datang. Okay, cuba komen sikit, komen something. Okay, kata, sir, nak tahu, sir. Komen something. At least saya tahu anda bersama dengan saya. Sarima Zakaria 68. Okay, terima kasih sebab follow kami. Ya tak ya lah. Ada tak yang baru pertama kali bersama dengan kami? Ada tak yang baru first time? First timer lah kira. Yang baru first time bersama dengan kami. Okay, salam kenal. Saya Mr. Azhar dan saya tengah live sekarang ni untuk slot programmer untuk iFikir English. So kalau kata anda tak nak terlepas sesi-sesi live kita selepas-selepas ni, sebab setiap sesi live kita akan bantu, kita akan feed anda dengan pelajaran-pelajaran yang kami akan susun setiap hari, setiap saat, setiap masa untuk sesi live ni. So untuk anda tidak terlepas, anda boleh follow kami. Kita tekan button follow kita dekat TikTok ni dan anda akan boleh dapat notification untuk setiap sesi live kita. Right, tadi tu saya baru tunjuk isu yang pertama. Siapa nak isu yang kedua? So isu yang kedua melibatkan ramai orang dewasa. Bila dia kata nak kena speaking ni kan. Okay, isu nombor 2 adalah sebentar. Okay, dah pernah cuba dah macam-macam kaedah sir. Tapi macam sama je sir. Saya dah pernah cuba macam-macam kaedah pembelajaran dah. Beli buku sudah, jawab soalan sudah, baca English article sudah, tengok English movie sudah, dengar English songs, okay? Dengar lagu-lagu English sudah, cari kawan, partner sparring, speaking setiap hari pun sudah. Macam-macam saya dah cuba sir. Weimar kelas pun saya dah pernah join sir. Tapi tetap rasa struggle, tetap rasa susah sangat nak speaking. Tetap rasa confused dengan ayat-ayat English ni. Okay, jadi hari ni kami akan tunjukkan kepada anda macam mana cara praktis, okay? InsyaAllah kita doakanlah, okay, di pagi Jumaat yang berkat ni. InsyaAllah, okay, anda spend masa sikit, anda tengok sikit, okay, anda invest masa anda sedikit, commit betul-betul, fokus betul-betul dan kami akan tunjukkan jalan keluar kepada anda. Jelas-jelas? Alright. So, jom kita tengok sekarang ni. Hari ni macam yang saya bagi tahu tadi, saya nak bantu anda bina ayat untuk perkara yang dah lepas. Ataupun kita panggil past lah. Pada dengar kan simple past tense kan? Simple past tense, simple present tense. So hari ni saya nak fokus pada anda past, simple past tense. Macam mana kita nak buat ayat untuk perkara yang dah lepas? Okay, macam mana kita nak buat ayat tu? Apa struktur ayat tu? Okay, sebagai contoh, tengok ayat yang pertama atas kepala saya ni. Okay, siapa yang sarapan nasi lemak pagi tadi? Cuba komen. Saya sir. Saya makan nasi lemak pagi tadi sir. Right? Okay, so sekarang kita nak buat ayat, saya makan nasi lemak pagi ni. Okay, semua yang tengah ada dalam sesi saya, yang baru join, Asif Bahia, hai, apa khabar? Ansalun, okay, Pami SS7. Okay, saya nak tanya pada anda, saya makan nasi lemak pagi ni. Contoh, kalau anda makan nasi lemak pagi ni, kita nak buat ayat. Okay, saya makan nasi lemak pagi ni. Macam mana kita nak buat ayat ni? Okay, kesilapan yang biasa orang buat. Cuba tengok ayat dia. Saya makan nasi lemak pagi ni. Kesilapan yang biasa orang buat, dia buat, I eat nasi lemak this morning. Nampak macam betul. Dengar macam faham. Tapi saya nak bagi tahu kepada anda, dengar betul-betul, tak semestinya ayat yang kita dengar tu, kita faham, tak semestinya ayat tu betul-betul betul. Boleh faham Kita dengar ayat tu, kita rasa kita faham ayat tu, dan tak semestinya yang kita dengar tu, kita rasa kita faham, tak semestinya ayat tu betul-betul betul. So, I eat nasi lemak this morning. Saya makan nasi lemak pagi ni. Saya yakin kalau ada 100 orang dalam sesi, semua orang akan faham ayat ni. Tapi adakah ayat ni betul? I eat nasi lemak this morning. So ayat ini tidak tepat. Okay, tidak tepat. Jadi ayat yang betul untuk saya makan nasi lemak pagi ni adalah I ate nasi lemak this morning. Okay, cuba anda ulang sama-sama dengan saya. Kita ulang 3 kali. Okay, 3, 2, go. I ate nasi lemak this morning. Amazing. Okay, ulang 2 kali. Okay, 3, 2, go. I ate nasi lemak this morning. Amazing. Okay, kita ulang untuk kali ketiga. Okay, kali ketiga. 3, 2, go. I ate nasi lemak this morning. Amazing. Okay, so dekat sini apa yang anda nampak? Beza yang ini, yang betul ni, dengan ayat yang tak betul ni. Yang tak betul ni, dia pakai eat. Saya tahu ramai orang tahu makan. Okay, makan ni dalam bahasa Inggeris adalah eat. So, kita buat I eat nasi lemak this morning. So, ayat ni kenapa salah sir? Kenapa eat tak betul sir? Sebab it itu adalah verb. Dia adalah perbuatan. Dan perbuatan yang kita tengah nak cakap sekarang ni adalah perbuatan yang dah lepas. Saya nak bagi tahu yang saya makan nasi lemak pagi ni. So, dah makan ke belum? Dah lepas dah. Dah makan dah. So, kalau kata dah lepas, you tak boleh buat I eat nasi lemak. You kena buat I ate nasi lemak this morning. Jelas-jelas? So, itu aja beza dia. Mungkin for certain people, dia kata, alah, hai, minor aja dia punya perbezaan. Sikit aja silap dia. Okay, tapi saya nak anda tahu betul-betul, silap tetap silap. Yang betul, tetap betul. So, tak kisahlah, eat tu, alah, eat, jadi eat, alah, sikit aja kan. Sikit, tapi tetap dia bagi impact pada ayat kita jadi tak tepat.
Okay? Jadi kalau kata kita nak bagi tahu perkara yang kita dah buat, contoh, makan, dah lepas dah. Kita dah makan nasi lemak tadi. So, we ate nasi lemak this morning. Kalau kata dia makan nasi lemak pagi tadi, she ate nasi lemak this morning. He ate nasi lemak this morning. Kalau Ali Ali ate nasi lemak this morning. Kalau Aminah Aminah ate nasi lemak this morning. Okay, siapa jelas? Kalau jelas, cuba komen jelas. Ni yang saya bagi tahu, kadang-kadang perkara ni simple aja. Kan? Bahasa Inggeris bukan complicated sangat pun. Bahasa Inggeris sebenarnya simple. Tapi bila kita ambil mudah, kita take for granted untuk perkara-perkara simple, so kita akan keep doing the same mistake again and again. Kita akan buat kesilapan yang kecil ni, tapi kita akan berterusan buat. Bertahun-tahun kita buat. Sebab apa? Sebab kita take for granted untuk perkara kecil. Dan sebenarnya nak faham bukan susah pun. Kan? Makan. Eat. Dah lepas, dia jadi ate. So kalau kata macam nak bagi tahu yang saya makan nasi lemak pagi tadi, I ate nasi lemak this morning. Siti makan nasi lemak pagi tadi. Siti ate nasi lemak this morning. Okay, Jelai Bak Hang. Mantap Bak Hang. Hailudin. Okay, dia Bak Hang ni orang utara ni, orang utara. Okay, so Siti kata jelas so basic. Tepuk tangan. Okay, kita dah celebrate. Okay, sebab for certain people, dia kata, alah simple je benda ni. Aku dah lama tahu dah. Cakap dekat dia, tahniah Bak Hang. Tahniah, okay? Tahniah Abang Hang. Anda tahu lama tak apa, cantik, bagus. Good for you. Bagus. Tapi kalau kata untuk ramai orang yang keep buat kesilapan yang sama, berarti itu masih lagi isu. Sebab masih ada ramai orang menuturkan ayat English yang simple ni, tapi tetap menuturkan dalam konteks ataupun dalam struktur yang tak betul. Jadi ini kita tak boleh nak pandang ringan. Sebab masih berlaku kesilapan. Kalau zaman saya menanda kertas jawapan exam dulu, dekat universiti, dekat college dulu kan, masih berlaku kesilapan. Melibatkan pelajar diploma, melibatkan pelajar degree, melibatkan pelajar master. So kalau kata kesilapan itu masih berlaku, dia masih satu isu. Walaupun kita kata, alah benda kecil je. Kecil tetap kecil. Isu tetap isu. Okay? So kalau kata kita rasa macam benda ni simple, cantik. Benda ni simple. So janganlah buat silap pada benda-benda simple. Sebab bila kita buat silap pada perkara-perkara kecil, ni kita panggil sebagai silly mistakes. Okay? Sayanglah dekat situ. Kalau kata anda zaman menanda, masa anda buat exam dulu kan, kena potong markah grammar, kena potong 5. Sebab kesilapan-kesilapan yang kecil macam ni. So sayang. Okay, dapat So, I ate nasi lemak this morning. Alright. So, jom saya share lagi. Tengok lagi. Saya nak ajar anda cara praktis tadi. Sir, tadi saya belajar, saya dah faham dah sir. Sir kata tadi apa? Sir kata tadi, kalau kata dah lepas, eat, dah lepas akan jadi ate. So, kefahaman itu dah berlaku. Betul kan? Kefahaman itu dah berlaku. Tapi, dengar betul-betul. Sekejap, saya nak tutup slide saya ni. Okay, dengar betul-betul. Ini sangat-sangat penting ni. Ini saya bagi pandangan sebagai seorang tenaga pengajar yang dah pun mengajar menjadi seorang pensyarah selama more than, berapa tahun dah saya dah mengajar sejak pada tahun 2008 saya pensyarah. Sekarang dah tahun 2025 dah. So, pengalaman saya more than maybe 10 years, maybe more than 15 years. So, saya cakap berdasarkan perspektif seorang tenaga pengajar. Dengar betul-betul. Ni anda kena ambil betul-betul. Nak tak nak, suka tak suka, you kena terima benda ni. Kita faham, belum tentu kita mahir. Apa dia? Kita faham, belum tentu kita mahir. Saya bagi analogi mudah. Saya tanya tentang pisau. Semua orang tahu tak pisau? Semua orang bayangkan pisau sekarang. Saya tahu anda boleh bayangkan pisau. Dalam kepala masing-masing, terbayang pisau sekarang ni. Sebilah pisau yang tajam. Betul kan? So, kalau kata sekadar nak faham pisau tu apa, dia adalah satu alat yang dicipta untuk memotong. Sekadar faham the concept, sekadar faham the theory, saya tahu ramai orang faham pisau adalah alat yang tajam, digunakan untuk memotong dan biasanya ada di dapur rumah. So, itu adalah pengetahuan ataupun knowledge secara teori. Setuju kan? Okay? Tapi soalan saya seterusnya, adakah semua orang mahir menggunakan pisau? Adakah semua orang mahir menggunakan pisau? Jawapannya taklah. Kan? Ada yang kata dia mahir guna pisau. Sebab apa? Sebab dia praktis banyak kali. Dia dah pergi dapur 1 hari sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali pergi dapur. Okay, almost every day dia pergi dapur. So, dia kata dia mahir guna pisau. Tapi ada orang sekadar faham the concept. Hanya faham teori. Oh, pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong. Dia adalah alat yang tajam. Biasanya dijumpai di dapur-dapur rumah. Betul kan? Dia mungkin faham secara teori sahaja. Tapi bila dia pegang pisau, belum tentu dia mahir guna pisau. Macam chef guna pisau. Siapa setuju? Faham tak analogi yang saya bagi tahu ni? So, macam mana sir kita nak align kan? Apa yang kita faham tadi dengan yang kita mahir. Kita faham, kita mahir. Dia pergi hand in hand. Macam mana kita nak buat? Definitely anda kena praktis.
So sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda. Tadi anda dah tahu dah. Okay. Kalau kata makan dah lepas dia akan jadi ate. Easy je kan? So untuk nak pengetahuan teori dia easy, simple sahaja. Okay, now saya nak tunjukkan macam mana kita nak alignkan apa yang kita faham tadi menjadi kompetensi, menjadi kemahiran. So definitely matematik dia adalah anda kena practice. So macam mana cara practice dia? Okay, tengok atas kepala saya ni. Okay, jadi jom kita practice sama-sama. Kita guna sifir ni. Sifir apa? I sampai it. I, you, we, they, he, she, it. Apa dia? I, you, we, they, he, she, it. Okay, now let's practice together. Kita practice sama-sama. Okay, kita buat. I ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. I ate nasi lemak this morning. Okay, sekarang kita buat you pula. Okay, go. You ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. You ate nasi lemak this morning. Okay, sekarang kita buat we pula. Kita pula. Okay, go. We ate nasi lemak this morning. Ulang. We ate nasi lemak this morning. Okay, sekarang kita buat they pula. Siapa yang tengah tengok, saya nak anda praktis sama-sama. Keluarkan. Use your voice, okay? Okay, sekarang kita buat they pula. They ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. They ate nasi lemak this morning. Okay, kita buat he pula. He ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. He ate nasi lemak this morning. Okay, she ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. She ate nasi lemak this morning. Okay, now kita buat it pula. It ate nasi lemak this morning. Ulang. It ate nasi lemak this morning. Amazing. Terbaik, guys. Okay, so kita nampak puding new kata apa ni? Sir, quick question. Kalau guna past tense, had. Contoh ayat macam mana pula, sir? Had to. Okay, good. Okay, thank you very much. Okay, kejap. Ada yang bertanya lah, puding new kata had. Okay, had ni apa dia? Had ini mempunyai, memiliki ataupun ada. So anda kena faham dulu maksud had tu apa. Okay? Okay, contoh kalau kata macam saya nak bagi tahu yang saya ada sebuah kereta. I have a car. Itu kalau kata dalam keadaan semasa lah to present. Saya ada sebuah kereta. I have a car. Okay, tapi kalau kata saya nak buat ayat, saya ada sebuah kereta sebelum ni. Maksudnya sekarang saya dah tak ada kereta. Okay, sekarang ni saya nak buat ayat. Saya memiliki, saya mempunyai, saya memiliki sebuah kereta sebelum ni. Sekarang ni saya dah tak ada kereta dah. Saya dah tak ada kereta dah. Okay? Sekarang ni saya dah tak ada kereta dah. Tapi sebelum ni saya ada sebuah kereta. Nampak? Tu ayat past. So, I had a car. I had a car before this. Jelas tak contoh yang saya bagi puding new? Okay? Soalan ni sebab ni puding new tanya. Dia kata, sir, quick question dia kata, kalau guna past tense, had. Contoh ayat macam mana pula, sir? So, I had a car before this. Maksudnya anda dengar ayat tu, had ni mempunyai. Have pun mempunyai. Tapi kalau kata sir buat I have a car, itu maksudnya sekarang. Sekarang ni sir ada sebuah kereta. I have a car. Tapi sekarang ni saya dah tak ada kereta dah. Dulu saya ada sebuah kereta. So, saya buat I had a car. I had a car before this. Okay, semua yang tengah tengok ni jelas tak? Sebab kalau macam anda tengok tadi ada kawan kita tanya, puding new tanya soalan. Okay, sir nak guna had macam mana? Very clear. Thank you, sir. Amazing. Tepuk tangan untuk puding. Okay. Terima kasih puding sebab tanya soalan. Okay, saya belanja puding lagi satu lah. Saya belanja puding lagi satu. Puding. Okay, dengar betul-betul. Okay, kalau contoh macam saya kata, I have a breakfast. I have a breakfast with my family now. Okay, contoh kan, kalau tanya saya, let's say sekarang ni kita bukan tengah live lah. Saya tengah dekat rumah, saya tengah makan sarapan dengan ahli keluarga saya. Dan tiba-tiba telefon bunyi. Okay, telefon bunyi. So, saya kata, I have a breakfast. Okay? Ataupun I'm having a breakfast. Saya tengah makan sarapan dengan keluarga saya. Tapi kalau macam nak bagi tahu, tadi saya makan sarapan. Tadi saya makan sarapan. So, I had my breakfast just now. Okay, kalau korang tanya saya kan, sir, tadi saya telefon. Sir, just now I call you but you didn't answer my call. Why? You kata kan, sir, tadi saya telefon tapi kenapa sir tak angkat telefon saya? Dan saya bagi tahu, oh, sorry. You telefon tadi 20 minit tadi Oh, just now I had my breakfast. Okay, I had my breakfast just now. Saya tengah makan sarapan. Saya tengah makan saya punya breakfast tadi. So, I had my breakfast just now. Maksudnya dekat sini, kita nak bagi tahu had ni adalah untuk perkara yang dah lepas. Okay? Kalau kata contoh macam saya kata saya ada meeting tadi. So, I had a meeting. I had a meeting just now. Okay. Macam mana nak menyebut nama ni? Ikah Golib. Okay, dia kata jelas.
Mantap, Ikah Golib. Okay? Sebenarnya bukan salah nama anda pun. Mata saya kero sikit kan. Skrin ni kecil. Tulisannya kecil-kecil. Saya ni, kalau anda tengok mata saya tu dah tebal. Cerminnya tebal. Jadi bila nak menengok lampu, okay, tulisan kecil tu, dia jadi tersangkut-sangkut. Tersangkut-sangkut. Okay. So, user 7270, okay, welcome to the session. Okay, siapa nak belajar lagi? Siapa nak belajar lagi? Saya ada banyak bahan yang saya sediakan untuk anda. Siapa nak lagi? Siapa nak lagi? Cuba komen. Nak, sir. Ataupun komen satu. I follow you, sir. Thank you for the ilmu. Okay. You are welcome. Okay, you are welcome. Ilmu yang bermanfaat, kita sharekan supaya sama-sama dapat manfaat. Kalau anda rasa sesi ni membantu anda, samalah juga insyaAllah dia boleh bantu orang lain. Jom, kita sama-sama. Kita bersedekah hari Jumaat ni, tekan button share kan? Tekan button share. Kalau kata anda tekan button share sekarang, okay, anda boleh sharekan sesi ni dan ramai-ramai orang dapat pagi ni insyaAllah dapat belajar. Sebab ada banyak bahan lagi ni. Saya nak share dengan anda dan saya nak tunjukkan, saya nak ajak anda praktis. Supaya bila anda praktis, anda akan dapat improvement dalam topik yang kita tengah belajar sekarang ni. Busy Mami kata nak, amazing. Busy Mami aja ke nak? Alamak, tengok. Busy Mami, mak, okay, seorang mak yang sibuk pun nak belajar. Yang lain-lain tak nak ke? Cuba komen, nak, sir. Komen, nak. Dan kita akan teruskan lagi. Okay? Cuba komen sikit. Okay, Mama Aimi. Hai Mama Aimi. Okay? Okay, apa khabar? Okay, ada orang tengah tengok tau, tapi dia segan-segan kan. Dia segan-segan nak tekan nak lah kan. Puding New kata nak. Okay, Arfas kata nak. Amazing. Mantap. Okay, jom kita teruskan lagi. Bismillah. Okay. So, sekarang ni untuk ayat yang berikutnya. Tadi kita buat ayat, saya makan nasi lemak pagi ni. Okay. Sekarang ni kita nak buat ayat, saya tak makan nasi kerabu. Kita nak bagi tahu, pagi tadi saya makan nasi lemak. Saya tak makan nasi kerabu. Okay. Faham kan apa yang saya tengah cakap ni kan? Okay. Ayat dia adalah, saya makan nasi lemak pagi tadi. Saya tak makan nasi kerabu. So, macam mana kita nak buat ayat yang saya tak makan nasi kerabu ni? Macam mana kita nak buat ayat saya tak makan nasi kerabu? Kita bagi tahu kita makan nasi lemak pagi tadi. Korang tanya saya, sir makan apa pagi tadi, sir? Oh, saya makan nasi lemak pagi tadi. Saya tak makan nasi kerabu ke? Oh, tak. Saya tak makan nasi kerabu tadi. Saya makan nasi lemak. Saya tak makan nasi kerabu. So, macam mana kita nak buat ayat saya tak makan nasi kerabu ni? So, jom tengok. Okay? So, banyak orang buat kesilapan macam dekat atas ni. So, tolong jangan buat kesilapan macam kat atas ni. Okay? So, tengok ayat tu. I don't eat nasi kerabu. Dia bagi tahu dia makan nasi lemak. I ate nasi lemak. Pandai, okay? I ate nasi lemak this morning. So, dia nak bagi tahu yang saya tak makan nasi kerabu. So, bila buat saya tak makan nasi kerabu, I don't eat nasi kerabu. So, adakah ayat ini betul? Ini yang saya yang saya selalu bagi tahu dekat pelajar-pelajar saya. Dengar betul-betul. Saya tahu anda faham maksud ayat ni. I don't eat nasi kerabu. Saya tak makan nasi kerabu. Saya tahu anda tahu maksud dia. Okay, saya tak makan nasi kerabu kan? Tapi dengar betul-betul saya cakap. Sometimes, apa yang kita dengar, kita rasa kita faham, tapi ayat tu belum tentu dia betul-betul betul. Okay? Kita rasa kita faham. Faham tak semestinya ayat itu betul-betul betul. Boleh faham? Right? Ni ada yang kata, sir ni opinion ke? Betul-betul? Bukan. Saya bukan yang macam tu. Saya, ayat ini belum tentu dia betul-betul betul. Kita boleh faham, belum tentu ayat tu betul-betul betul. Okay, jom kita tengok dekat mana kesilapan dia. Okay, ni kesilapan yang biasa orang buat, I don't eat nasi kerabu. Okay, mungkin ada yang kata, sir, sepatutnya kena pakai didn't kan? Yes, okay? Kena pakai didn't. Tapi bila kita pakai didn't, ada orang buat kesilapan yang macam ni pula, yang atas ni. Tadi kesilapan dia adalah I don't eat nasi kerabu. Okay, lepas tu dia buat ayat yang kedua, nak buat ayat yang saya tak makan nasi kerabu, dia pakai didn't, so I didn't, tapi dia buat ate. I didn't eat nasi kerabu. Sebab dia kata, oh ni kan perkara yang dah lepas. Saya makan nasi lemak, saya tak makan nasi kerabu. So dah lepas dah. Dia tukar eat jadi ate. So I didn't eat nasi kerabu. So ini adalah satu lagi bentuk kesilapan. So, tolong jangan buat ayat I don't eat nasi kerabu. Tolong jangan buat ayat I didn't eat nasi kerabu. Habis jadi jawapan yang betul macam mana, sir? Jawapan yang betul, okay, jeng. Okay? So, yang ni jawapan yang betul. You kena pakai didn't. Okay? I didn't. Sebab nak bagi tahu yang saya tidak. Saya tidak untuk perkara yang dah lepas. Okay, contoh macam kita katakan, okay, awak pergi KLCC ke semalam? Oh, saya tak pergi KLCC semalam. So, semalam. So, kena buat I didn't. Okay? I didn't. Tapi selepas didn't tu, okay, dengar betul-betul. Pandang saya sekejap. Selepas didn't, verb yang datang selepas tu, mesti bentuk asas. Mesti bentuk apa? Mesti bentuk asas. So, saya tanya pada semua yang ada dalam sesi. Kalau makan, kita pernah dengar kan? Makan dia ada eat, dia ada eats, dia ada ate, dia ada eating, dia ada eaten. So, mana bentuk asas dia? Base verb dia.
bentuk asas dia adalah eat. Jadi selepas didn't, verb yang digunakan mestilah bentuk asas. Jelas tak? So, I didn't eat. Yes, pudding new. Mantap. Sayang, 9021. Eat. Yes, mantap. Busy mami kata jelas. Okay. Kalau contoh macam saya tidak pergi. Saya tidak pergi ke KLCC semalam. Saya tak pergi ke KLCC semalam. Semalam saya pergi Wan Utama. Saya pergi Wan Utama Shopping Center. Saya tak pergi ke KLCC. So, tengok kalau kata nak cakap tidak untuk perkara yang dah lepas, kita pakai didn't. Kalau saya tidak, I didn't. Kalau awak tidak, you didn't. Nampak tak? Kalau Ali tidak, Ali didn't. Okay, sekarang ni pergi. Tengok, pergi. Pergi dalam bahasa Inggeris, go boleh, goes boleh, when boleh, going boleh. So, mana satu bentuk asas dia? Antara go, goes, when, going. Mana bentuk asas dia? Bentuk asas dia mana? Yes, pandailah. Okay, ada yang kata I didn't go, mantap. Busy mami kata I didn't go. As kata go, mantap. So, selepas didn't, kita kena pakai base form. Sama lah macam saya tak makan nasi kerabu ni. So, kalau you pakai I don't, tak boleh. Sebab ni nak cakap tidak. Nak cakap tidak untuk perkara yang dah lepas, you tak boleh pakai don't. You kena pakai didn't. Tapi selepas didn't, you tak boleh buat it. Selepas didn't, you tak boleh buat going. Selepas didn't, you tak boleh buat goes. Okay? So, selepas didn't, dia mesti bentuk asas. So, kalau saya tidak makan, I didn't eat. Kalau saya tidak pergi, I didn't go. Kalau saya tidak beli, I didn't buy. Kalau saya tidak pakai, I didn't wear. Jelas tak? Siapa jelas? Cuba komen jelas. Ni saya tengah bantu anda hari ni untuk yang baru join bersama dengan kita. Welcome to the session. Okay? Saya tengah bantu anda macam mana nak bina ayat yang dah lepas. Perkara yang dah lepas. Okay? Nak buat ayat tentang perkara yang dah lepas. So, saya tengok ramai yang kata jelas. Jelas. Amazing. Mantap. 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 Alright? So, macam yang saya bagi tahu tadi, sometimes bila kita jelas, belum tentu kita mahir. Okay? Yang mana yang dah join daripada tadi, dia dengar dah saya cakap tadi tu. Kalau macam kita dah jelas, kita dah faham, belum tentu kita mahir. Macam saya tanya tadi, pisau, semua orang tahu tentang pisau. So, pisau adalah alat yang tajam. Alat yang digunakan untuk memotong. Alat yang biasanya ada di dapur. So, secara teori, semua orang tahu. Tapi sekarang ni saya tengah tanya, adakah semua orang mahir menggunakan pisau? Jawapan dia tak. Siapa yang mahir, maksudnya dia pernah guna, dia selalu guna. Siapa yang kata, saya tahu pisau untuk potong tapi saya tak mahir guna Okay, itu tandanya anda mungkin faham the konsep, you faham the idea, you faham the knowledge, tapi you mungkin tak mahir. Sebab apa? Sebab you tak praktis. Okay, now sekarang ni saya nak ajak anda, jom kita jadi setajam pisau. Let's practice. Kita dah tahu dah tadi dah. Kalau kata perkara yang tidak untuk perkara lepas, kita pakai didn't. Jadi selepas didn't, verb dia mesti bentuk asas. Okay, jom kita praktis sama-sama. Kita gunakan yang atas kepala saya ni. Okay, saya tak makan nasi kerabu pagi tadi. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, 3, 2, go. I didn't eat nasi kerabu. Nampak tak? Selepas didn't, dia kena pakai eat. Okay, ulang. I didn't eat nasi kerabu. Right. Sebab didn't already indicate past ke? Betul. Pudding new. Didn't tu adalah untuk tidak perkara yang dah lepas. Kalau kata you nak cakap tidak aja. Nak cakap tidak aja untuk perkara yang dah lepas, you pakai didn't sahaja. Okay, jelas pudding new Kalau jelas, komen jelas pudding new. Okay, tepukan untuk pudding new. Amazing. Okay. Nayudin kata jelas. Okay, dah jom. Kita praktis. Okay, I didn't eat nasi kerabu. Ulang. I didn't eat nasi kerabu. Okay, now kita buat you pula. You didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. You didn't eat nasi kerabu. Okay, we didn't eat nasi kerabu. We didn't eat nasi kerabu. Okay, they didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. They didn't eat nasi kerabu. He didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. He didn't eat nasi kerabu. She didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. She didn't eat nasi kerabu. It didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. It didn't eat nasi kerabu. Amazing. Okay, siapa rasa jelas? Simple kan? Sebelum ni kita rasa macam complicated sangat ayat English ni kan? Okay, tapi dengan sesi hari ni, saya tunjuk kepada anda, saya buktikan, bila kita dengar, kita belajar, kita faham, kemudian kita praktis, insyaAllah di sini akan bentuk kemahiran anda. So, siapa yang rasa macam, sir, saya nak belajar lagi lah, sir, rasa macam senang sangat lah, sir, rasa simple lah, sir. Okay, saya nak bagi tahu kepada anda, ini yang saya baru terangkan adalah simple past tense sebenarnya, ayat past. Tapi kita ada banyak lagi tenses tau. Kita ada simple present tense, kita ada future tense, kita ada
present continuous, past continuous, future continuous tense. Kita ada present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. Kita ada present perfect continuous. Banyak, terlalu banyak tenses kita. Okay? Dan semua ni yang banyak orang pening. So, ini yang saya pening, sir. Okay, kami boleh bantu anda. Kita tengok betul-betul. Kami boleh bantu anda nak memahami setiap tenses ni semudah A, B, C. Semudah apa? Semudah A, B, C. Even contoh macam ni, ayat yang simple past tense ni. Hari ni kita belajar, kita rasa macam simple, senang kan? Yes, cantik. Memang dia senang pun. Kenapa sebelum ni rasa macam complicated rasa? Mungkin teknik ataupun kaedah pembelajaran anda tu, mungkin sebelum ni kurang sesuai dengan diri anda. So, kami tunjukkan cara pembelajaran yang insyaAllah sesuai, mesra kepada orang dewasa yang bekerja. Sebab dalam tempoh beberapa minit, anda dah boleh faham, anda dah boleh praktis, anda dah boleh gandakan praktis anda. Macam mana? Macam yang kita baru buat tadi. So, siapa-siapa yang mungkin nak tahu tentang kelas bahasa Inggeris, rasa macam nak belajar dengan IFK English ataupun anda nak tahu detail tentang kelas, okay, saya nak bagi tahu kepada anda, jangan cakap kelas dulu. Kami nak invite anda ke sesi trial session dulu. Alright? Trial session ni kami akan ajar, anda akan dapat 2 sesi, 1 sesi 2 jam, 2 jam sesi, 2 jam sesi. Total dia adalah 4 jam sesi. Dan yang lagi menarik adalah anda boleh pilih ikut hari yang anda available. Siapa free hari Senin? Joinlah hari Senin. Siapa free hari Selasa? Joinlah hari Selasa. Free hari Rabu? Join hari Rabu. Khamis? Join hari Khamis. Free hari Jumaat, sir? Join hari Jumaat. Anda boleh pilih sendiri. Macam mana cara dia, sir, untuk dapat trial session ni, sir? Trial class ni, sir? Bawah belah kiri. Okay, anda tengok bawah belah kiri. Pergi isi detail anda dekat sana. So, nanti kan anda akan dapat invitation untuk sesi trial session. Siapa-siapa yang mungkin dia rasa, lah belajar dengan IFK English macam menyambil dalam sesi live dia pun dapat something. So, saya nak tahu lah detail kelas. Right? Okay, tak apa. Detail kelas ke apa benda semua, itu nanti anda boleh buat keputusan. Saya nak ajak anda, jom. Ibarat macam kita nak beli kereta, jangan beli kereta lagi. Kita pergi test drive dulu. Sebab test drive itu, kita panggil simple saja. Anda pergi test drive, rasa sesuai dengan anda, baru anda buat komitmen. Jelas So, untuk macam kelas bahasa Inggeris kita ni, okay, kan anda mesti tahu, okay, IFK English mesti buat kelas bahasa Inggeris. Yes, kita buat kelas. Kalau kata anda nak tahu detail tentang kelas, kami bukan sekadar bagi tahu detail tentang kelas. Kami bagi anda peluang untuk experience sendiri. So, anda boleh join sesi kelas kita, our actual class with our actual students. Okay, dengan student-student kita yang sedia ada, anda boleh join mana-mana sesi ikut anda punya free. Isnin sampai Jumaat, pilih mana-mana hari dan anda boleh join. Macam mana cara dia? Bawah belah kiri. Okay, bawah tu belah kiri. Pergi isi detail anda dekat bawah tu belah kiri. Nampak Bawah dekat skrin anda belah kiri. Pergi isi detail anda dekat sana. Alright. So, jom saya nak tunjuk lagi. Sir, kita praktis menyeluruh, sir. Jom kita praktis menyeluruh. Okay? Semua nampak ke kecil sangat tulisan atas kepala saya? Saya harap anda nampak Satu saya guna background putih, saya guna tulisan hitam, insya-Allah mudah untuk anda tengok. Sekarang ni kita nak buat ayat penuh. Saya makan nasi lemak pagi tadi, saya tak makan nasi kerabu. Itu ayat dia. Okay? Saya makan nasi lemak pagi tadi, saya tak makan nasi kerabu. Okay, kita buat daripada I sampai eat. Okay, anda ikut saya. Okay, 3, 2, go. I ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. I ate nasi lemak this morning. Okay, lepas tu kita buat I didn't eat nasi kerabu. Nampak tak? Selepas didn't, dia kena eat. Dia kena base form. So, ulang. I didn't eat nasi kerabu. Okay, good. Sekarang kita buat you pula. You ate nasi lemak this morning. Ulang. You ate nasi lemak this morning. You didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. You didn't eat nasi kerabu. Okay, now kita buat we pula. We ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. We ate nasi lemak this morning. We didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. We didn't eat nasi kerabu. Okay, they ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. They ate nasi lemak this morning. They didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. They didn't eat nasi kerabu. Sekarang kita buat he pula. He ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. He ate nasi lemak this morning. He didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. He didn't eat nasi kerabu. Okay, kita buat she pula. She ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. She ate nasi lemak this morning. She didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. She didn't eat nasi kerabu. Okay, now kita buat eat pula. It ate nasi lemak this morning. Okay, ulang. It ate nasi lemak this morning. Okay. It didn't eat nasi kerabu. Okay, ulang. It didn't eat nasi kerabu. Jelas tak? Alright guys, well done, well done, well done. Mantap, okay? Amazing. So, apa yang kita baru buat tadi adalah sebenarnya saya ajak anda
Praktis. Lepas kita belajar, kita dah faham. Faham tu baru, okay, sebelum ni anda tak tahu tentang pisau, dan saya tunjukkan anda. Nampak gambar sebuah pisau. Ini adalah alat yang sangat tajam, digunakan untuk memotong, biasa ada di dapur-dapur rumah. So, anda macam, oh, okay, faham dah. Okay, faham. So, bila anda dah faham, saya ajak anda praktis. Jom guna pisau tu. Macam ni cara dia. Ini adalah menghiris. Ini adalah mencincang. Ini adalah mengapak. Contoh, saya pun tak berapa pandai sangat tentang pisau ni. Tapi contohlah, saya ajak anda praktis. So, bila anda dah praktis, so anda tengah alignkan apa yang anda faham tadi dengan apa yang sepatutnya anda mahiri. Dapat tak? So, ini kaedah dia. Okay, siapa rasa jelas dan anda rasa macam okay, dah faham dah kaedah ni? Okay, good, mantap. Okay, siapa-siapa yang mungkin tengah cari kelas bahasa Inggeris, penting nak improve bahasa Inggeris sebab keperluan kerjaya dia. Anda rasa dalam sesi hari ni, anda rasa macam, oh, dah senang lah. Okay, Alhamdulillah, good. Kita appreciate, kita suka dulu, kita syukur dulu. Right? Dan kalau kata macam anda rasa sesi hari ni membantu anda, saya percaya dia boleh bantu ramai lagi orang sebenarnya. Jom sama-sama tekan button share sebab saya ada lagi pelajaran yang saya sediakan. Saya belum habis lagi, saya nak buat dengan anda sampailah insyaAllah kurang lebih 20 minit lagi daripada sekarang. Okay? So tekan button share, kita pergi kepada ramai lagi orang. Okay, dan ramai-ramai orang dapat belajar dekat hari Jumaat ni insyaAllah. Okay, siapa nak belajar lagi, siapa nak tahu lagi, saya nak teruskan lagi, siapa nak cuba komen nak sir. Kalau tak, boleh lah kot saya habiskan sesi saya untuk ni. Untuk sekarang ni. Siapa nak komen? Nak lagi sir. Kita nak praktis lagi. Ayat apa pula lepas ni sir? Kita praktis satu lagi ayat dia. Okay, bukan satu lagi ayat. Ayat yang past ni. Okay, Pudding New kata nak. Okay, mantap lah Pudding New, amazing. Right? So, siapa lagi nak komen nak? Ada ke orang dalam sesi saya ni? Ke tengah tak ada ramai orang? Tak ramai orang ke? So, that's why saya kata tekan button share guys. Tekan button share. So, kita pergi kepada ramai lagi orang. Okay, insyaAllah ramai-ramai dapat belajar. Right? So, kalau kata mungkin anda nak tahu tentang macam mana kendalian kelas dekat IFK English ni, okay, sama juga anda boleh pergi dekat bawah ni, pergi dekat belah kiri tu. Pergi isi detail anda. So, kami akan boleh bagi info. Kita boleh bagi tahu apa package yang kita ada, apa teknik pembelajaran yang kami gunakan dekat IFK English ni. Plus, bukan sekadar cerita kosong, kita bagi anda experience sendiri. Anda boleh join sesi kelas bersama dengan kita belajar. Okay, sebagai trial session kita lah. Okay, jom kita teruskan. Kita cuba lagi Okay, so ayat seterusnya, mereka main futsal semalam. Okay, mereka main futsal. Sebab, okay, mereka main futsal semalam. So, kita tengok dekat sini. Ayat ni dah lepas semalam kan? Semalam. So, dah lepas dah. Semalam. Dah lepas dah. So, sekarang ni, bila kita tengok ada perkataan main dekat situ. So, main ni, okay, anda mesti dah tahu dah. Kalau main ni dah lepas, nak sebut macam mana? Play ke? Plays ke? Played ke? Ke playing. So, semua orang tahu insyaAllah, okay, kalau dah lepas, dia kena pakai played. Okay, bagus. So, kesilapan yang biasa orang buat. Nampak ni? Orang buat ayat. Mereka main futsal semalam. Okay, ada yang buat, they play futsal yesterday. They play futsal yesterday. So, orang lain dengar, sekali harung, okay, dengar mungkin boleh faham. Tapi macam yang saya bagi tahu tadi, kita dengar, kita faham, belum tentu ayat tu betul-betul betul. Okay? So, ayat yang betul sebenarnya apa sih? Ayat ni tak betul Yang betul adalah they played futsal yesterday. Okay, ulang sama-sama. They played futsal yesterday. Sir, semua orang akan pakai played ke? Betul, semua orang akan pakai played. Sebab apa? Sebab ni nak bagi tahu tentang perkara yang dah lepas. Perkara yang dah lepas, so kita kena pakai played. They played futsal yesterday. Okay, jom kita praktis. Kita buat daripada I sampai it. Okay, 3, 2, go. I played futsal yesterday. Okay, ulang. I played futsal yesterday. Okay, sekarang ni you. You played futsal yesterday. Okay, ulang. You played futsal yesterday. Okay, sekarang kita buat we. We played futsal yesterday. Okay, ulang. We played futsal yesterday. Okay, sekarang kita buat they. They played futsal yesterday. Okay, ulang. They played futsal yesterday. Kita buat he pula. He played futsal yesterday. He played futsal yesterday. Kita buat she. She played futsal yesterday. Okay, ulang. She played futsal yesterday. Okay, sekarang kita buat it pula. It played futsal yesterday. Okay, ulang. It played futsal yesterday. Okay, amazing. Terbaik guys. Okay, Hayati Rahmat pun ada join. Hi Hayati Rahmat. Okay, so sekarang ni apa yang kita tengah buat? Saya tengah bantu anda untuk anda boleh buat ayat yang perkara dah lepas. Ayat tentang perkara yang dah lepas. Okay, kalau kita buat ayat apa tadi? Mereka main futsal semalam. So, they played futsal yesterday.
Okey, sekarang ni kita nak buat ayat. Tadi mereka main futsal kan? Semalam mereka main futsal. Mereka tak main badminton. Okey, tadi saya ada bagi tahu kan kalau kata mereka tak main. So kalau kata nak cakap tak untuk perkara yang dah lepas, so jangan guna don't. Ni kesilapan yang biasa orang buat. They don't play badminton. Dia nak buat ayat mereka main futsal semalam, mereka tak main badminton. So dia orang buat they don't play badminton. So ini adalah tidak tepat. Right? So, ada juga yang buat they didn't, okay, pandai dia pakai didn't, tapi dia buat they didn't play. They didn't play badminton. So, ini pun adalah kurang tepat. Okay, sebab apa tadi saya dah bagi tahu? Nak bagi tahu tidak untuk perkara yang dah lepas. Apa dia? Nak bagi tahu tidak untuk perkara yang dah lepas, kita kena pakai didn't, dan selepas didn't tu, verb yang datang mesti bentuk asas. Okay? Yes, as, pandai. So, they didn't play badminton. Mantap, okay? Yang betul adalah they didn't play badminton. Simple aja kan? Simple aja. Tapi banyak orang tak aware. Dia tak ambil berat sangat perkara-perkara simple ni. So, apa yang berlaku adalah mereka ni keep doing the same mistake. Okay? Buat lagi mistake, buat lagi mistake, buat lagi kesilapan. Dan kesilapan tu bukannya kesilapan yang complicated pun. Senang aja nak faham. Tapi sebabkan kita selalu ambil mudah untuk perkara-perkara mudah dan berlakulah kesilapan-kesilapan mudah. Ini kita panggil sebagai silly mistakes. Okay? So, kita dah tahu dah. Kalau kata mereka tidak, so they didn't. Kenapa kena pakai didn't, sir? Sebab perkara tu dah lepas. Mereka tidak main badminton semalam. So they didn't play badminton yesterday. Okay? Okay, jom kita praktis. Kita buat daripada I sampai it. Okay, saya tak main badminton semalam. So 3, 2, go. I didn't play badminton. Okay, you pula. You didn't play badminton. Sekarang kita buat we pula. We didn't play badminton. Okay, ulang sama-sama Okay, kita buat they pula. They didn't play badminton. Sekarang kita buat he. 3, 2, go. He didn't play badminton. Okay, sekarang kita buat she. 3, 2, go. She didn't play badminton. Okay, sekarang kita buat it pula. Okay, 3, 2, go. It didn't play badminton. Jelas kan? Simple kan? Okay, jom kita praktis penuh sekarang ni. Ayat penuh dia apa? Saya main futsal semalam. Saya tak main badminton. Kita buat daripada I sampai it. Kita praktis. Ni saya tengah tunjuk pada anda supaya apa? Supaya kita dengar tadi kita dah faham dah. Otak kita rasa macam dah faham dah. Tapi kita tak nak sekadar faham. Kita nak kita mahir. So bila kita mahir kita kena praktis. Itu dia. Nak mahir kena praktis. So jom kita praktis. Kita buat daripada I sampai it. Okay, 3, 2, go. I played futsal yesterday. Saya main futsal semalam. Okay, sekarang kita nak buat saya tak main badminton. Okay, go. I didn't play badminton. Sekarang kita buat you pula. Okay, 3, 2, go. You played futsal yesterday. Okay, sekarang kita buat awak tak main badminton. You didn't play badminton. Sekarang kita buat we pula. Okay, 3, 2, go. We played futsal yesterday. Dan sekarang kita buat kami tak main badminton. We didn't play badminton. Dapat? Sekarang kita buat they pula. They played futsal yesterday. Ulang. Okay, sekarang kita buat mereka tak main badminton. They didn't play badminton. Okay, sekarang kita buat he pula. Okay, 3, 2, go. He played futsal yesterday. He didn't play badminton. Okay, sekarang kita buat she. Okay, 3, 2, go. She played futsal yesterday. She didn't play badminton. Okay, sekarang kita buat it. Okay, 3, 2, go. It played futsal yesterday. Okay, it didn't play badminton. Senang je kan? Okay, Alhamdulillah saya tahu senang. So, apa yang saya baru tunjukkan kepada anda tadi adalah macam mana bila kita dah faham sesuatu, kita rasa benda tu simple. Sekarang kita bukan sekadar nak faham dah berlaku dah. Kita nak mahir. So, bila nak mahir, kita kena praktis. So, yang baru saya tunjukkan kepada anda tadi adalah proses di mana anda memahami dan anda memahiri dengan cara anda buat latihan, gandaan latihan. Kita buat daripada I sampai it. Right? Simple kan? So, dah selesai dah ayat simple past tense kita. Nampak tak? So, banyak je orang sebenarnya dia rasa macam keliru lagi dengan ayat tu. Sampai ke hari ni dia masih lagi rasa struggle nak bina ayat yang dah lepas. So, kami tunjukkan kepada anda. Dengan teknik yang betul, insyaAllah nak faham tu senang. Nak mahir tu senang. Anda buat macam yang tadi tu dan anda akan nampak significant improvement. Okay? Cuma sekarang ni, macam mana sir? Kalau kata saya nak belajar yang lebih daripada tu sir? Rasa macam tertarik pula sir? Rasa macam seronok pula sir belajar? Sebelum ni belajar rasa macam kurang faham, hari ni belajar rasa faham. Siapa yang macam tu? Kalau itu yang anda rasa, tahniah untuk anda terbaik. Alright.
So siapa-siapa yang mungkin nak tahu detail tentang Sir, nak belajar lagi lah Sir, nak belajar banyak topik lagi lah Sir, saya ada 2 cadangan untuk anda. Cadangan yang pertama adalah kalau anda belum follow kita, anda boleh tekan button follow dulu, okay, supaya apa? Anda tak terlepas sesi live bersama dengan kami. So kita akan buat banyak sesi live setiap hari. So anda boleh belajar. Setiap satu sesi live tu ada banyak knowledge secara random yang kita akan bagi. Right? Okay, itu satu. Okay, nombor 2 adalah kalau kata anda nak tahu, anda nak belajar dengan lebih cepat, okay, anda nak belajar dengan lebih teratur, dengan lebih konsisten, topik-topik yang telah disusun, bentuk-bentuk latihan yang telah kami susun. So macam mana cara dia Sir? Okay, anda tengok dekat bawah tu, anda tengok dekat belah kiri. Tengok dekat skrin anda belah bawah, pergi belah kiri. So anda boleh isi detail dekat situ. So anda bukan sekadar dapat info yang kami bagi tahu tentang maklumat kelas dan sebagainya. Yang lagi menarik adalah anda boleh experience sendiri trial session dulu. Anda boleh join sesi trial kelas kita yang kita buat bersama dengan our actual students. So you boleh join. Sir, join hari apa tu Sir? Kalau free hari Senin, join hari Senin. Kalau free hari Selasa, join hari Selasa. Sebab kita ada kelas setiap hari. Okay? So anda boleh pilih mana-mana kelas yang anda nak join. Anda boleh join dulu sebagai trial session anda. Observe, tengok, experience sendiri. Pengalaman belajar bersama dengan iFIK English. Dan kalau kata anda rasa cara kami, teknik kami, kaedah kami sesuai dengan diri anda rasa senang belajar, senang masuk, boleh terima, boleh bantu anda mahir. Okay? So baru anda buat keputusan nak jadi pelajar kami selepas itu ataupun tidak. Tapi sebelum tu anda boleh join dulu sesi trial session kita. Pergi dekat bawah, belah kiri. Bawah, belah kiri. Pergi isi detail kat situ dan anda akan dapat invitation untuk sesi trial class kita. Okay? So saya start dulu kat sini. Terima kasih banyak-banyak semua. Alright. So insyaAllah pada sebelah petang nanti saya akan live 1 kali ataupun 2 kali lagi. Berarti kalau kata saya live 1, ada 1 lagi info yang saya nak bagi. Pelajaran apa, topik apa. Kalau saya live 2 kali, berarti ada 2 topik yang saya nak ajar hari ni insyaAllah. So siapa-siapa yang belum follow kita, make sure anda follow kita dulu. Okay, saya start dulu kat sini guys. Thank you very much for your lovely cooperation. Jumpa lagi anda dalam sesi nanti. Well done everyone. Okay, saya nak sebut tanya untuk Puding New. Terima kasih untuk As, okay. Well done. Siapa lagi ada dalam sesi? Hai Nudin, kalau kata anda masih ada, well done. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi untuk our next session lah, live session yang akan datang. InsyaAllah. Okay, bye-bye semua. Jumpa lagi.